Kalau besi dah karat teruk macam ni, kalau pakai cat minyak ni susah nak lekat. Korang kena pakai rust conversion agent. Yang ni cat yang memang dicipta untuk cat besi yang berkarat macam ni. Sebab dia boleh lekat dengan cantik dekat permukaan besi. Untuk guna sangatlah mudah. Korang tinggal sapu je dekat permukaan karat ni. Dia boleh serap dengan sangat-sangat cantik. Bila dia kering nanti, dia akan hasilkan satu lapisan anti-rust. Untuk karat balik, dia lebih susah sebab lapisan ni akan serap cantik dekat permukaan besi ni. Untuk cat ni, korang tak perlu nak pakai apa-apa primer. Tinggal sapu je macam ni. Memang sangat mudah. Dan cat ni pula jenis water base. Kalau kena dekat kulit macam ni, mudah untuk tanggal. Korang tak perlu nak pakai apa-apa thinner. Gosok je macam ni, terus tanggal. Kalau catnya dah kering, korang boleh sental pakai air saja. Tak perlu nak pakai sabun, pakai thinner. Korang boleh guna dekat outdoor dan dekat indoor. Sebab bila kering, dia akan waterproof dan dia ada UV protection. Dan untuk kering ni sangat-sangat cepat. Biasa 10 minit saya dah boleh sentuh dah macam ni. Cepat gila untuk kering. Dan bila kering, kalau korang tengok, dia boleh serap dengan cantik dekat permukaan besi ni. Yang ni saya dah cat 2 minggu lepas. Untuk barang-barang yang cepat karat macam ni, macam cangkul kebun macam ni, memang ngam untuk korang guna rust conversion agent ni. Sebab untuk karat lagi sekali dia lebih susah. Kalau pakai cat minyak, hari ni cat, besok dah naik dia punya karat ni. Benda ni saya memang tinggal dekat luar, kena hujan panas. Tapi kalau korang tengok masih lagi cantik, masih lagi tak ada tanda-tanda untuk karat balik. Sebabkan dia water base, bila korang dah guna dia punya berus ni, terus basuh tau. Baru korang boleh guna lagi berus ni. Sebab berus ni boleh pakai banyak kali. Sebab cat ni jenis water base. Jadi lepas ni kalau korang nak cat banyak besi yang berkarat, korang kena pakai rust conversion agent ni. Dia ada banyak warna. Yang saya beli ni warna hitam. Boleh cat macam-macam. Sekarang tengah ada offer. Kalau korang beli sekarang, korang dapat cat ni harga murah. Dan korang dapat sekali berus cat ni. Boleh check dekat link video.